Nama saya Nur Azin Azira binti Masri, nombor metrik 075085. Pada hari ini, program kami akan membentangkan tentang kertas kerja Al-Faraid. Saya akan membentangkan tentang data kes kematian lapisan berlapis iaitu munasafat. Satu kes yang melibatkan kematian berlapis atau munasafat telah dipilih iaitu kes bagi keluarga Puan Zalia binti Ahmad dan telah meninggalkan harta sejumlah RM1 juta kepada ahli-ahli waris. Dalam kes Puan Zalia binti Ahmad telah melibatkan 5 golongan kematian iaitu Puan Zalia binti Ahmad, Puan Leha binti Majlis, Encik Ahmad bin Teruna, Encik Ahmad Mahmud bin Ahmad dan Encik Muhammad Aidil bin Muhammad Ali. Puan Zalia binti Ahmad ataupun dikenali sebagai si mati pertama telah meninggal dunia pada 13 November 1995. Beliau meninggalkan waris seperti seorang suami, bapa, ibu, seorang anak lelaki dan 4 orang anak perempuan. Seterusnya, si mati yang kedua ialah Puan Leha binti Majlis yang merupakan ibu kepada si mati pertama. Beliau telah meninggal dunia pada 14 September 2010 dan telah meninggalkan beberapa orang ahli waris iaitu seorang suami, 4 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Manakala si mati yang ketiga iaitu Encik Ahmad bin Teruna yang telah meninggal dunia pada 22 Oktober 2010. Beliau merupakan suami kepada si mati kedua iaitu Puan Leha binti Majlis dan telah meninggalkan ahli waris yang sama seperti ahli waris si mati kedua. Selang beberapa tahun selepas kematian si mati ketiga, maka matilah pula si mati keempat iaitu Encik Ahmad Mahmud bin Ahmad yang telah meninggal dunia pada 19 Februari 2013. Beliau telah meninggalkan seorang isteri berserta 2 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Akhir sekali, kematian yang terakhir iaitu Encik Muhammad Aidil bin Muhammad Ali yang telah meninggal dunia pada 6 November 2019. Beliau merupakan suami kepada Puan Zalia binti Ahmad, iaitu si mati pertama yang telah meninggal dunia yang telah meninggalkan beberapa orang waris iaitu 4 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki iaitu waris yang sama seperti waris si mati pertama. Lepas tu, keseluruhannya berikut di atas merupakan data-data kes kematian berlapis dan ini munasafat yang melibatkan ahli-ahli waris keluarga Puan Zalia binti Ahmad. Kesemua waris-waris yang terlibat akan disiasat untuk menentukan kelayakan mereka dalam mewarisi harta pusaka mengikut kadar dan fardu yang betul dalam kes kematian berlapis ini. Perkara ini harus diambil berat agar tidak berlaku kesalahan dalam pengiraan kadar harta pusaka kepada setiap ahli waris dalam kes munasafat ini. Seterusnya, keterangan bagi jadual di atas. Jadual di atas merupakan satu ilustrasi lengkap proses munasafat, iaitu pembahagian pusaka yang melibatkan kematian berturut-turut waris sebelum harta sempat dibahagikan. Dalam kes ini terdapat 5 peringkat kematian yang bermula daripada si mati pertama, si mati utama iaitu Puan Zalia, dan seterusnya melibat kepada waris-waris lain seperti suami, ibu, bapa, anak dan cucu-cucu. Pada peringkat pertama, kematian Puan Zalia, beliau telah meninggalkan beberapa orang waris, contohnya suaminya, ibunya, bapanya, 4 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Berdasarkan hukum faraid, suaminya iaitu Encik Aidil menerima sebanyak 1/4 daripada peninggalannya, iaitu mendapat sebanyak 3 bahagian daripada harta pusaka itu. Lepas tu, Puan Leha dan Encik Ahmad iaitu ibu bapa kepada Puan Zalia tu mendapat 1/6 daripada harta peninggalan. Dan baki daripada pembahagian tu diberi kepada anak-anak beliau yang merupakan penerima asabah. Jadi asal masalah bagi peringkat ini ialah 12 dengan menggunakan kaedah tawafuk antara pecahan 1/4 yang diperoleh oleh suaminya
dan 1/6 oleh ibu bapanya, dan diperluaskan kepada 72, iaitu asal masalah didarab dengan nombor 6. Asal masalah bagi peringkat ini ialah 12 dengan menggunakan kaedah tawafuk, iaitu hubungan nombor antara 1/4 dengan 1/6, dan diperluaskan kepada 72, iaitu asal masalah didarab dengan nombor 6 kerana lebihan bahagian harta selepas ashabul furud mengambil bahagian mereka. Okey, bakinya iaitu 5, manakala penerima asabah mempunyai 6 bahagian. Okey, maka hubungan antara nombor 5 dengan 6 merupakan tabayun, menyebabkan kesemua bahagian perlu didarab dengan nombor 6 bagi mencukupi semua bahagian yang perlu dibahagikan kepada waris. Hasilnya semua saham yang diterima perlu didarab dengan nombor 6, menyebabkan Encik Aidin menerima sebanyak 18 bahagian, Puan Leha dan Encik Ahmad menerima sebanyak 12 bahagian, dan lebihan dibagikan kepada penerima asabah iaitu anak-anak mereka, iaitu 5 bahagian bagi anak perempuan dan 10 bahagian bagi anak lelaki. Okay. Seterusnya, pada peringkat kematian kedua, iaitu kematian Puan Leha yang merupakan ibu kepada si mati pertama, telah meninggalkan beberapa orang waris iaitu suaminya, 4 orang anak lelaki dan seorang anak wanita. Okey, berdasarkan hukum faraid, Encik Ahmad ni mendapat sebanyak 1/4 daripada harta peninggalannya, iaitu mendapat 1 bahagian, serta bakinya dibagikan kepada anak-anak mereka iaitu ashabul asabah. Okey, asal bagi masalah pada peringkat ini iaitu 4, menyebabkan ada lebihan sebanyak 3 untuk dibagikan kepada penerima asabah. Okey, hal ini menyebabkan berlakunya kekurangan dalam pembahagian saham kepada ashabul asabah itu kerana kesemua saham perlu kerana mereka mempunyai 9 bahagian, manakala baki merupakan 3 sahaja. Jadi hubungan nombor antara 3 dengan 9 iaitu tamasul dengan nombor 3. Okey, maka asal masalah diperluaskan kepada 12 bagi mencukupkan bahagian yang perlu dibahagikan kepada waris-waris. Okey, maka di sini terhasillah jamiah pertama iaitu jumlah saham yang diterima oleh semua waris setelah kematian kedua-dua orang yang pertama dan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazalina Bashira binti Muhammad Taib, nombor metrik 076301. Saya akan memberi keterangan yang seterusnya bagi kematian ketiga iaitu Encik Ahmad yang merupakan suami kepada si mati kedua. Beliau meninggalkan waris yang sama seperti si mati kedua iaitu 4 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Berdasarkan hukum faraid, mereka akan menerima asabah kerana mereka merupakan ashabul asabah yang masing-masing akan menerima bahagian mereka sendiri, iaitu satu nisbah kepada 2, iaitu satu bahagian itu kepada perempuan dan 2 itu kepada bahagian lelaki. Asal masalah bagi peringkat ini ialah 9 kerana mereka menerima asabah yang berjumlah 9 bahagian. Maka terhasil dalam jamiah kedua bagi menyamakan jumlah saham yang diterima oleh si mati ketiga iaitu 9 dengan 15 yang merupakan saham yang diterima daripada si mati pertama dan kedua. Jumlah asal yang terhasil ialah sebanyak 216 yang masing-masing mendapat jumlah saham yang sepatutnya mereka terima. Dan akhir sekali, bagi kematian kelima iaitu kematian Encik Aidil yang merupakan suami kepada si mati yang pertama. Beliau meninggalkan beberapa orang waris yang sama seperti si mati pertama iaitu seorang anak lelaki dan 4 orang anak perempuan. Berdasarkan hukum faraid, mereka akan mendapat asabah sebanyak 6 bahagian. Maka asal masalah pada peringkat ini ialah 6 iaitu jumlah keseluruhan bahagian yang menerima asabah. Maka terhasillah jamiah keempat dan kelima yang menjumlahkan semua bahagian yang diterima oleh semua waris yang menjumlahkan semua bahagian aku ulang balik. Sorry. Maka terhasillah Maka terhasillah jamiah keempat dan kelima yang menjumlahkan semua bahagian yang diterima oleh semua waris yang terlibat iaitu Nur Razilah, Adilah, Hafizah, Nur Hidayah akan mendapat 60 bahagian keseluruhan, manakala Ashraf mendapat sebanyak 120 bahagian,
Seterusnya Zabira akan menerima sebanyak 20 bahagian dan manakala Sari, Abu Bakar dan Syaiful Izzat akan menerima sebanyak 40 bahagian masing-masing. Sharifah Azban pula akan menerima sebanyak 5 bahagian, Putri Izzati sebanyak 7 bahagian serta Syafiq dan Hakim akan menerima 14 bahagian.